Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu video ni kita tak lepas lah pada berita-berita di luar negeri tu, iaitu kita tengok berita tu, berita hak Amerika lah dah. Kita kata antara Amerika dengan Iran. Jadi ada nampak satu kepelak. Jadi satu kepelak lah. Kepelak apa tu? Jadi pihak Amerika tu lalaning tu. Dia tu mengamuk. Mengamuk apa? Dia duk mengamuk nak manggil puak-puak hak jadi orang panggil hak berhubung dengan dia tu. Hak berhubung, hak pakat dengan dia tu. Jak dulu-dulu lagi dah tu. Mari tolong dia untuk nak pergi buka jalan. Buka jalan nak lalu perahu dia orang panggil jalan air Hormuz tu panggil. Jadi tu ada satu kepelak lah. Kepelak gua ni bapa dia kena minta tolong dia. Bapa dia kena minta tolong dia. Minta tolong demo-demo lain, negeri-negeri lain. Padahal dia duk berita, dia duk kusna katalah dia tu hebat sangat. Dia nak benar dah. Dia lebih dia gitu, dia gini. Tiba-tiba minta tolong dia. Minta tolong pula, panggil minta tolong dengan rupa cara menekan ni. Jadi kalau siapa tak tolong dia tu, dia nak buat lagu ni lah. Tu apa tu? Tu alamat dah dia. Jadi pihak ahli kaji pun dia kata alamat dah tu, alamat kata tak gerak dah. Mungkin dia delete dia tak gerak dah. Tu dah. Lepas tu ada tengok negeri-negeri, banyak negeri lah. Hak dia panggil duk sepakat dengan dia tu, pakat hundur. Banyak negeri lah. Ada tengok tu. Setengah daripada Jerman pun hundur. Walhal Jerman ni turut dia belakang dia. Semenjak pada Jerman ni Allah pergi semasa nasi dulu. Lepas ada tu kelong tak lawe. Ikut Amerika suruh lah. Lepas tu negeri keliling-keliling kalah dengan Jepun sendiri pun. Jepun sendiri, tu negeri apa-apa, negeri banyak lagi lah. Spain, Portugal. Lepas tu negeri lain lagi. Kita tak ingat nama negeri lah. Pakat hundur belakang. Hingga Inggeris sendiri pun senyap tak muluk tak apa. Tu jadi pakat hundur belakang dah. Pakat hundur lah. Abang tengok rupa-rupa tu, kita ada rasa kata dia tu tak gerak dah dia panggil. Bawa tak gerak dah kawegu dia pun hundur dah. Dia. Tapi kalau nampak sedap lek dia, kalau gagah lek dia sungguh tu. Kawegu dia pakat tolong lah. Nampak tak? Tolong ke apa? Tolong nak. Dia tolong tu panggil dia tak tolong sajalah, dia boleh habuin juga. Contoh seperti dia semasa berlawan dengan Amerika dengan Iraq. Semasa lawan dengan Iraq tu, kita ingat dah. Iraq ni negeri kalau kira dia kecil pada Iran. Iraq ni. Tapi semasa melawan dengan Iraq tu, bukan berlawan antara Iraq dengan Amerika. Berlawan antara Iraq dengan beberapa negeri. Kerana negeri hak sepakat masuk dan tolong mereka tu banyak di negeri. Kalau tengok dalam sejarah tu, banyak di negeri. Termasuk Inggris dia, termasuk Inggris, termasuk Perancis, termasuk negeri lain-lain lagi. Dalam Europe banyak masuk tolong Amerika. Hingga kata lalaning tu adalah orang panggil tepat duk hak askar bagi Perancis pun ada. Hak Inggeris pun ada. Inggris pun ada dalam negeri Iraq lah ni tu. Hak Amerika samplah lah. Tu nak kata duk kacau duk apa dalam Iraq. Duk ambil habuai dah. Ada ambil benda, ambil habuai, ambil emas agak, ambil minyak ke gas ke wallah alam gitu. Kerana Iraq ni satu negeri yang dikenakan atau emas dia banyak. Emas dia banyak, minyak dia banyak. Minyak dia tu berkurang lah dengan Iran tu. Kalau kurang pun sedikit pada Iran, itulah. Tu tunjuk kata mah dia banyak dalam negeri Iraq. Lepas itu mah pula dah. Minyak dia banyak. Lepas tu mah dia pun banyak juga. Tu sebab tu lah bagi puak-puak ni duk mata sangat kepada negeri Iraq. Tu. Tapi bukan sekadar Iraq. Kita tengok dah Iran pun bukan sekadar minyak. Yang ada di negeri dia mungkin sekadar minyak dah. Katanya setengahnya kata alat untuk buat
panggil apa ni, buat nuklear, buat paramanu tu ada. Tu alat untuk buat begitu tu. Orang panggil biji-biji untuk buat begitu lah ada. Ada banyak. Sebenarnya Amerika tu ada banyak dah. Tu dia. Kepala bom dia tu. Tapi kalau dia boleh dari Iran lagi pula makna kata dia boleh menambahkan jadi banyak lagi. Pada dia banyak, muka tu banyak tu, sama ada China, sama ada Rusia, tak boleh nak kerah dengan dia lah. Ni benar dia duk usaha sangat tu. Jadi kalau dia benar lah. Tapi kalau dia kalah, rusak banyak lah Amerika ni, kerana sebab dia guna Allah lebih banyak lah. Ni benar yang berlaku di negeri luar. Lepas tu kita klik pak kata hak Amerika kat ni, hak Trump ni dia kacau usaha sangat tu nak nari hak killing kalian tu. Hak biasa duk sepakat dengan dia tu mari tolong untuk jaga, untuk panggil jaga jalan perahu ni. Kerana apabila Iran dia katuk jalan ni perahu, makna kata nak jalan minyak tak boleh. Kerana minyak tu minyak Arab tu nak berlalu tak boleh, nak berjalan tak boleh. Sama ada minyak hak apa ni Emirat, minyak hak Saudi, minyak hak apa lagi, Kuwait, Qatar, dan kawasan-kawasan itu nak lalu tak boleh, nak berlari tak boleh. Jadi dia nak berlari tak boleh minyak, walaupun ada minyak pun sajalah, tak ada harga apa lah. Nak jual tak boleh. Jadi susah. Dia. Inilah hidup serabut ni. Jadi perang dia ni bukan sekadar kata habis. Panggil habis alat, habis barang tu. Asal dia ada boleh daripada minyak pun berhenti, selok situ. Inilah satu benda-benda yang nampaknya jadi susah sangat bagi mereka ni. Kerana sebab dia habis barang dah. Lepas tu asal menegar dia pun jadi punah, jadi mapuh, jadi selok situ juga. Lepas tu dia nak buat tak boleh masalah ni. Sabit dia kata dia nak pergi rapah pula. Satu pula. Tak ingat nama pula apa. Pula di Celah tu. Pun tak boleh nak buat juga. Tak boleh nak buat. Kerana ahli kaji kata, kalaulah dia rapah ambil pula tu tak ada luah kali. Tak ada besar ni. Sekiranya kalau dia rapah ambil, dia nak buat lagu mana. Kalau dia rapah ambil, dia ambil askar ribuh dalam tu, Iran lepas alat mari, lepas pergi bom di pula tu, habis askar dia mati. Lepas dia nak buat lagu ni. Dia nak retah lagu ni pula tu. Nak retah tak boleh kan. Inilah sebab bagi dia minta tolong demo tu. Dah, kalau minta tolong demo, mungkin mati saja dia lah, mati hak demo mati. Jadi rupa kot tu. Itu kan. Bah dia mulai tahu. Nampak rupa-rupa tu nari-nari lain pun tahu situ. Tapi tu pakat usai belaka, pakat hundur belaka tu. Kalau tolong, seolah-olah support atas askar mati. Seolah-olah gitu. Ni kan nampak rupa-rupa lah. Rupa-rupa berita kita tengok tu. Walau alam lah. Tu kita tengok lagi. Kerana benda ni tak ada habis lagi. Baru berjalan. Baru berjalan. Berita ni baru, ha-ha ni baru pergi dia panggil. Kita nanti tengok dah. Tu EP yang ketiga nanti kita tengok bapak Yahudi, Netanyahu ni. Kita tak tahulah Netanyahu hidup lagi ke tak hidup dah. Sebab banyak dah. Oyak kata hidup lagi, kata tak hidup lagi. Tapi kalau nak oyak kata tak hidup tu pelak dah. Ada sampai tu nak kecek ni kau dulu. Kita nak cari berita tengok dulu. InsyaAllah lah. EP yang ketiga kita nak kecek Netanyahu hidup atau tak hidup lagi. Hidup lagi atau tak hidup dah. Jadi finish keadaan ni lah. Jangan lupa like, subscribe